Abang nak makan? Belum lagi. Belum lagi? Balik makan tu. Jom makan dengan saya nak? Makan dengan cik? Saya ada bawa burger. Oh, terima kasih banyak. Kita makan sama-sama, kita borak sekali. Boleh Lapar? Ya Allah. Khas makan kau apa? Tadi saya makan pukul 2 tadi. Nama siapa? Saya Rada. Rada. Cik. Tak ada hal, tak ada hal. Cik. Makan. Bismillah. Niaga okey? Okey, kadang-kadang tak okey. Kadang-kadang lebih, kadang tak cukup. Bang sebenarnya sakit apa? Kita dengan jantung. Glukoma ke apa ke? Betul. Macam mana tahu? Glukoma saya pernah baca lah pasal glukoma. Awal-awal dulu cik boleh nampak ah. Dulu boleh buat kereta lagi. Oh ya? Umur berapa yang abang jadi macam ni? Lepas saya graduate, Oh, abang graduate? Dulu abang belajar kat mana? Cosmopolitan. Sales and marketing. Aduh lah. Dulu lah. Atau abang kerja kat mana? Saya kerja CMB Bank dulu. Tahun je lah saya sempat kerja. Saya dah tak boleh. Tak boleh nampak lah. Lepas tu datang KL sini Brickville kan ada tempat tonton orang buta. Belajar macam mana nak tonton orang buta. Lepas kahwin kat sini. Itulah. Sedap abang, burger? Sedap. Ada ke burger apa? Sedap. Salah. Ayam letak daging pun tak berapa pula. Ni burger orang bang. Abang Rada, saya ada hadiah sikit untuk Abang Rada. Tapi tak banyak lah. Mana tahu abang boleh buat belanja lah sikit ke. Banyaknya jangan. Tak banyak abang. Okay? Sikit Amin insyaAllah. Sini duit ni untuk belanja untuk anak saya. Beli baju raya untuk anak kan. Tengah Deepavali Betul. Lagi seminggu lebih. Abang hati-hati. Abang jangan makan manis. Baik, jaga diri elok. Abang jaga diri. Okay bang Tak pernah jumpa orang datang sini.